Sangat malang sekali kita di pihak pembangkang yang paling lantang membawa nama Melayu Islam memilih untuk boikot perbahasan mengenai institusi terpenting bagi golongan Melayu Islam. Aku bukanlah favor sangat kepada Syed Saddiq ni. Tapi jadi hujah dia semalam, aku setuju dengan pendapat dia. Apa guna pasti memekik, melolong, menjerit, melalak tentang penyatuan, tentang pembelaan Melayu, Islam dan sebagainya. Tapi bila berbicara, bila ingin berdebat ataupun ingin membincangkan isu tabung haji, lari keluar daripada Dewan. Yang sepatutnya menjadi tempat rakyat ingin melihat bagaimana beliau membela orang Melayu, membela nasib-nasib rakyat, terutamanya bangsa Islam, tentang kewangan mereka yang telah hilang entah ke mana. Tinggalkan Dewan, boikotkan Dewan. Adakah ini yang dinamakan pejuang untuk bangsa Melayu? Pejuang untuk orang-orang yang beragama Islam? Sedangkan di dalam tabung haji itu, duitnya itu semua adalah orang-orang Islam punya, yang patut mereka perjuangkan. Tapi apa yang dah berlaku? Sebab tu bagi aku, orang-orang macam ni hanya bertopeng di muka saja. Bercakap demi kepentingan peribadi. Bukan untuk orang Melayu, bukan untuk orang Islam, tapi bukan untuk rakyat. Sebaliknya, hanya untuk diri beliau dan parti beliau saja. Sebab tu, memang rugi besar orang Melayu kalau yakin dengan laungan-laungan daripada PN ini. Kalau percaya dengan mereka ini. Dan belum ada bukti lagi yang menunjukkan beliau ini berjaya menjaga setiap negeri yang mereka perintah. Atau berjaya jauh lebih bagus daripada pemerintahan di negeri-negeri yang diperintah oleh perpaduan. Ini terbukti. Dan semalam menunjukkan lagi bahawa mereka bukanlah pejuang untuk orang Melayu Islam. Jadi, rakyat semua kena bijak berfikir, kena pandai melihat dan kena pandai menilai siapa mereka ini. Jangan terpedaya dengan tunggangan yang mereka naiki. Assalamualaikum semua.